Okey gang, sambung projek Wira geran aku ni. Alright, kita sambung pasang door trim Wira yang aku dah hitamkan ni. So macam gang, nampak nice tak aku buat gang? Okey lah aku first time buat kan. So selain aku hitamkan door trim ni, aku pun ada juga hitamkan switch tingkap, door handle dan juga door bolt. So jom pasang dekat Wira geran aku ni. Okey, kali ni tak sidai punya. Memang aku pasang betul-betul. So kalau tengok dekat sini kan, plastik pintu ni pun dah tertanggal habis dah. Jadi aku bukan nak tukar baru, tapi aku nak pakai semula plastik ni. Biarlah nampak buruk. Orang bukan nampak pun. Janji benda ni function, halang moisture dari masuk ke dalam kereta. So aku lekatkan saja dengan menggunakan double sided tape. Aku nak setkan seelok-eloknya pakai butil lah. Tapi benda tu susah juga nak cari dekat kedai-kedai hardware tau. Aku nak cepat, jadi aku guna je mana yang ada. So saya lekatkan semula. Aku pasang yang door handle dulu. Guna 2 skru saja untuk ketatkan. Okey, pasang tu je yang first. Lepas tu boleh pasang door trim ni terus. Tapi sebelum tu, sini korang boleh nampak ada klip dah patah kan. Jadi aku cabutkan klip tu dan gantikan dengan klip yang baru gang. Oh ya, lupa pula, kena pasang benda ni dulu. Pusing-pusing je, mantap. Lepas tu barulah boleh pasang door trim ni. Sangat mudah je gang. Cuma slot in masuk je. Lepas tu dekat bawah tu ketuk-ketuk je bagi klip tu rapat ke pintu. Dekat sini ada 1 skru kena ketatkan dan tepi ni 1 skru. Lepas tu pasang benda alas pemegang ni dan ketatkan skru dia. Alright, lepas tu pasang door bolt ni pula. Keluarkan sikit door handle tu dan masukkan je celah-celah gitu. Lepas tu ketatkan skru dia. Dan lastly, pasang switch tingkap ni. Pasang dia punya soket dan slot in masuk je dekat situ. Alright, sangat mudah. Lepas tu buatlah step yang sama dekat pintu-pintu yang lain pula. Mudah je gang nak buat ni. Cuma kena ada masa yang banyak je dan juga semangat. Baru kerja jalan. So gang, inilah hasil dia gang. Korang tengok tu, memang hitam elok jelas sekali dia punya baldu ataupun Alcantara dekat situ. Okey gang, aku memang cadang nak buat interior Wira ni full black hitam gang. Seakan-akan Nissan Silvia. Okey, sekarang ni tinggal dashboard boleh hitamkan lagi dan juga kerusi belakang dan pilar dekat situ. Okey, itu saja untuk projek hitamkan panel pintu. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.